Okey, jadi kenapa tiba-tiba je Israel serang Iran? Dahlah jarak antara negara diorang ni pun agak jauh. Bukan jiran sebelah rumah pun. Masa tu sebenarnya Amerika ni dia sibuk sangat halang Iran dari buat program nuklear. Nuklear ni macam tenaga yang sangat kuat dan kalau jatuh kat tangan orang yang salah, ianya boleh jadi senjata yang paling bahaya atas muka bumi. Sekali meletup, boleh musnahkan satu bandar, bunuh ratusan ribu orang. Contoh dia macam dalam buku teks sejarah tingkatan 4 di mana Jepun kena bom nuklear di kawasan Hiroshima dan Nagasaki waktu zaman Perang Dunia Kedua. Jadi Amerika pun dia buatlah rundingan dengan Iran nak bincang secara elok-elok lah supaya Iran ni jangan buat senjata nuklear. Dah 5 kali dah diorang berunding. Tapi tiba-tiba je Israel ni dia pergi serang Iran. Sabotaj semua rundingan. Sebab Israel ni sebenarnya dah lama dah dianggap Iran ni macam satu ancaman yang besar untuk diorang. Israel takut Iran akan jadi terlalu kuat. Lebih-lebih lagi kalau satu hari nanti Iran ada senjata nuklear. Padahal dalam laporan Amerika sendiri yang cakap Iran tak bina pun bom nuklear. Serangan ni nampak macam disengajakan untuk sabotaj rundingan damai antara Iran dan Amerika. Yang lagi mengejutkan, serangan Israel ni telah membunuh orang-orang penting Iran seperti saintis nuklear dan juga komander ketenteraan Iran. Dan Amerika ni sebenarnya tak setuju langsung dengan serangan tu. Diorang tengah cari jalan diplomatik, tapi Israel tiba-tiba je terus langgar undang-undang antarabangsa di mana dia serang Iran secara unilateral. Sekarang Iran dah mula balas balik serangan yang Israel dah buat. Dan ramai yang takut kalau benda ni boleh jadi titik mula untuk perang lebih besar di mana lebih banyak negara terlibat dalam peperangan ni.